Okey, ini adalah peti ais di rumah saya. So, pada video kali ini saya akan membersih peti ais ini dengan menggunakan satu jenis sabun. Memang cukup menjadi. Korang nak tahu tak sabun apa? Ini adalah sabun refrigerator cleaner guys, daripada LQ. Saya tertengok satu video ni memang sangat menjadi. Disebabkan terracun dengan sabun ini, saya pun dapatkan satu sabun LQ refrigerator cleaner ini. Okey, sekarang ni saya akan mula membuang barang-barang yang berada di dalam peti sejuk ini. Okay guys, di pintu peti sejuk ini memang sangat kotor. Ini dekat bahagian dalam dia pula. Okay, sekarang ni saya akan start spray dekat bahagian kekotoran ini. Bau dia memang sangat wangi. Ini boleh menyamankan lagi peti ais. Kemudian korang biar selama 10 minit supaya sabun itu meresap dekat bahagian kotoran itu. Wow guys, korang tengok, sekali saya lap memang hilang terus kekotoran itu. Memang sangat menjadi guys. Yang kotoran yang seperti minyak-minyak tu dia keluar habis lah. Inilah hasilnya menggunakan sabun refrigerator cleaner ini. Memang mantap habis guys. Okay, kalau korang berminat dengan sabun refrigerator cleaner ini, korang boleh check out di beg kuning.